Okey, anda dapat error macam ni. Okey. Jadi apa perlu anda buat? Anda pergi ke bahagian, export, okey. Anda pergi dekat NPF dependency ni, okey. Dekat sini anda kena tambah dependency. Okey, 1. Kita tambah 1, kita tekan enter. Dependency yang kita nak ambil adalah yang ini. Okey, ini disebabkan anda menggunakan komponen yang bukan standard daripada middle engine. Contoh dia adalah everywhere configurator ni. Kalau anda perasan, ni configurator saya tunjuk Apa dia jadi? Everywhere configurator ni, dia tidak berada di dalam sini. Dia berada kat bawah ni. Okey. Kalau anda menggunakan komponen kat bawah ni, anda akan dapat error yang macam tu. Jadi apa perlu anda buat? Okey. First anda cari dulu kat mana kedudukan script ni. Everywhere configurator kita klik sekali, kita tengok dia akan point kat sini. Ini dia. Dia di dalam package Needle Engine Sample Runtime underscore share. Kalau kita klik, tengok dia ada 3 segi ni. Semua skrip tu berada kat sini. Ini dia. Jadi ini yang kita nak bawa. Okay. Jadi kita balik semula ke export. npm dev dependency. Kita size kita tambah 1. Tekan enter. Dia akan keluar ruang macam ni. Kita tarik je yang ini. Masuk kat sini. Okay. Kemudian kita build macam biasa. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih.